Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam IPGM, peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia. Hari ini, kami sekumpulan ingin membentangkan berkenaan dengan tugasan 2 bagi subjek PKES 3093, iaitu tajuknya adalah berkenaan dengan analisis kajian iaitu kes tikaman di sekolah bandar utama. Nama pensyarah bagi subjek ini adalah Encik Mat Saiful bin Zainal. Bab kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta, di sini adalah ahli kumpulan kami dan nama saya ialah Haris dan rakan saya Shazmel serta Amizan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Harith bin Arif dan di sini saya akan memberitahu berkenaan dengan pengenalan kajian kes. Kajian kes ini memfokuskan kepada insiden tragis yang berlaku di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama, Kuala Lumpur. Dalam kejadian ini, seorang pelajar lelaki yang berumur 14 tahun telah menikam rakan perempuannya yang berumur 16 tahun hingga mati selepas cintanya ditolak. Kejadian ini berlaku dalam sekitar jam 9.10 pagi di tandas perempuan. Insiden ini bukan sahaja mengejutkan masyarakat, malah menimbulkan persoalan besar tentang keselamatan dan kesejahteraan pelajar di sekolah. Hujah saya ialah kejadian sebegini mencerminkan kelemahan sistem sokongan emosi pelajar serta pengawasan keselamatan fizikal di sekolah. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM pada tahun 2023, lebih 70% kes disiplin sekolah berpunca daripada tekanan emosi dan konflik rakan sebaya. Oleh itu, kita perlu melihat kes ini bukan sekadar jenayah semata-mata, tetapi sebagai tanda amaran kepada sistem pendidikan kita. Dengan demikian, kita perlulah membuat penambahbaikan dalam sistem pendidikan kita supaya kes-kes begini dapat dielak dan tidak berlaku lagi kerana ia membabitkan keselamatan anak-anak murid. Berjumpa lagi kita. Di sini saya akan membentangkan berkenaan dengan 4 isu utama yang dikenal pasti daripada kes ini. Yang pertama adalah kurangnya pemantauan tingkah laku pelajar. Yang kedua adalah kegagalan mengawal emosi remaja. Yang ketiga ialah risiko keselamatan di kawasan sekolah seperti tandas dan lain-lain. Yang keempat adalah kelemahan dalam pengurusan krisis semasa insiden. Hujah saya adalah punca utama ialah kekurangan pendidikan emosi dan kemahiran sosial di peringkat sekolah menengah. Menurut kajian Universiti Malaya, Rahim dan Halim 2001, remaja yang tidak diberi ruang untuk meluahkan perasaan secara cenderung, ia akan bertindak secara impulsif apabila berdepan dengan penolakan sosial. Maka, sistem pendidikan perlu menyeimbangkan akademik dengan pembangunan sahsiah dan kesedaran emosi. Selain itu, isu keselamatan seperti tandas tanpa CCTV dan kawasan sunyi perlu diambil serius. Banyak sekolah tidak mempunyai garis panduan keselamatan dalaman yang menyeluruh. Ini wajar diperbetulkan. Contohnya, pihak sekolah boleh meletakkan CCTV di kawasan-kawasan yang sunyi dan di kawasan yang sukar untuk dipandang. Dengan demikian, ia dapat mengelakkan daripada berlakunya kes-kes seperti ini.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk bahagian ini, saya akan menerangkan kronologi kejadian insiden tikaman di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama yang berlaku pada 14 Oktober 2025. Kejadian ini melibatkan seorang pelajar lelaki yang berusia 14 tahun dan mangsa seorang pelajar perempuan tingkatan 4 berusia 16 tahun. Berdasarkan laporan Berita Harian dan E-Central, suspek dipercayai mengalami tekanan emosi dan akademik sebelum kejadian. Terdapat dua versi maklumat daripada saksi. Ada saksi yang mengatakan suspek telah meluahkan perasaan kepada mangsa malam sebelumnya tetapi ditolak. Namun menurut kenyataan polis yang lebih terkini, mereka tidak pernah berinteraksi secara langsung dan suspek hanya dikatakan sebagai secret MIU. Apa yang pasti ialah suspek telah membeli pisau secara dalam talian dan pada pagi kejadian dia meminta izin untuk ke tandas semasa peperiksaan tetapi tidak kembali ke kelas selama 30 minit. Kejadian utama berlaku kira-kira jam 9.10 pagi. Mangsa memasuki tandas perempuan dan suspek mengekori lalu memerangkapnya di dalam tandas. Menurut saksi yang ditemui, mangsa cuba bersembunyi namun gagal. Suspek yang bersenjata objek tajam telah menikam mangsa berkali-kali menyebabkan kecederaan serius. Rakan mangsa yang mendengar jeritan segera berlari mendapatkan pertolongan daripada guru disiplin. Guru disiplin tersebut cuba memecahkan pintu tandas dan akhirnya berjaya membuka pintu selepas beberapa cubaan. Namun, ketika pintu dibuka, suspek melarikan diri sambil membawa pisau yang berlumuran darah. Beliau kemudian berlari memasuki beberapa kelas tingkatan 1 sambil menjerit, "Aku bunuh seseorang," menyebabkan suasana panik dan pelajar melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Kekecohan berakhir apabila abang suspek dan beberapa guru berjaya menahannya selepas sedikit pergelutan dan dua senjata tajam berjaya dirampas. Mangsa dibawa ke pusat perubatan Universiti Malaya namun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat tikaman berganda. Pihak polis menemukan nota ditinggalkan suspek yang mengandungi ayat seperti "dunia ini palsu" dan "saya sudah menang" yang kini sedang disiasat. Suspek direman selama 7 hari di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan bagi membantu siasatan. Dan keesokan harinya, jasad mangsa telah dituntut oleh keluarga. Kes yang tragis ini memperlihatkan bagaimana emosi remaja, akses kepada senjata, kelemahan pengawasan serta ketiadaan pencegahan awal boleh membawa kepada krisis keselamatan yang sangat serius di sekolah. Kronologi ini juga menjadi asas untuk kita menilai tanggungjawab, accountability pihak sekolah serta keberkesanan pengurusan krisis yang akan dibentangkan dalam bahagian seterusnya oleh ahli kumpulan kami. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syahid Syah bin Abdullah. Okey, sekarang saya akan meneruskan pembintangan pada kali ini dengan menganalisis faktor risiko dalam kajian kes yang kami pilih. Okey, yang pertama iaitu akses kepada objek bahaya. Suspek berjaya membawa pisau ke dalam sekolah tanpa dikesan. Ini menunjukkan ketiadaan sistem pemeriksaan keselamatan seperti metal detector atau pemeriksaan beg cara rawat di pintu masuk sekolah. Senjata ini kemudiannya digunakan untuk menikam mangsa berkali-kali. Okey, yang kedua, tingkah laku pelajar berisiko. Suspek yang berusia 14 tahun tidak dapat mengawal emosinya selepas ditolak cintanya oleh mangsa. Malam sebelum kejadian, dia meluahkan perasaan tetapi ditolak. Keesokan harinya, dia merancang serangan dengan merangkap mangsa di tandas. Ini menunjukkan kegagalan mengesan tanda-tanda amaran awal. Okey, faktor yang ketiga iaitu kelemahan pengawasan sekolah di mana tandas perempuan merupakan kawasan yang tidak dipantau. Suspek dapat mengurung mangsa tanpa dikesan sehingga rakan mangsa memberitahu guru. Ini menunjukkan terdapat blind spot dalam pengawasan sekolah. Dan akhir sekali iaitu faktor psikososial di mana suspek menunjukkan ketidakmatangan emosi yang serius
Ini mencadangkan kemungkinan kurangnya pendidikan kesihatan mental dan sokongan emosi di sekolah. Kesimpulannya, berbagai faktor risiko yang diabaikan menyumbang kepada tragedi ini. Berjumpa lagi kita. Dalam slide ini, saya akan menerangkan berkenaan dengan tanggungjawab pihak pentadbiran sekolah. Dalam konteks ini, pihak pentadbiran sekolah memainkan peranan yang besar. Antara langkah utama yang perlu diambil oleh pihak sekolah adalah dengan memasang CCTV di kawasan yang berisiko, mempergiat pemantauan emosi pelajar melalui guru kaunseling, menggalakkan komunikasi dua hala antara ibu bapa dan pihak sekolah. Saya berhujah bahawa kerjasama tiga pihak iaitu guru, ibu bapa dan pelajar adalah tunjang utama dalam mencegah insiden ini. Menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM pada tahun 2013 sehingga 2025, sekolah perlu menjadi persekitaran penyayang dan selamat bagi membentuk sasiah pelajar secara holistik iaitu secara keseluruhan. Tambahan lagi, guru kaunseling tidak boleh dibiarkan berfungsi secara pasif. Mereka perlu diberi latihan intervensi krisis bagi menangani pelajar berisiko tinggi. Tanggungjawab pentadbiran sekolah juga adalah dengan mengadakan program sasiah dan nilai murni. Program ini bertujuan untuk mendidik pelajar tentang hormat, empati dan kawalan kendiri, di mana program ini dapat membuatkan emosi pelajar stabil dan dapat mendidik pelajar untuk mengawal emosi ketika berhadapan dengan situasi yang sukar. Seterusnya adalah dengan menjadikan suasana sekolah selamat dan penyayang, di mana pihak sekolah perlu menggalakkan pelajar melapor masalah kepada guru. Dengan demikian, ia dapat mengelakkan daripada berlaku insiden-insiden yang buruk dan mengelakkan daripada pelajar untuk memendam sesuatu dalam diri mereka yang mereka tidak dapat luahkan kepada orang lain. Itu sahaja perbincangan daripada saya. Seterusnya, saya akan menerangkan tanggungjawab dan accountability guru terhadap keselamatan pelajar, iaitu peranan penting guru dalam memastikan sekolah kekal sebagai tempat yang selamat. Sebagai penjaga kedua kepada pelajar, guru bertanggungjawab memastikan keselamatan mereka sepanjang masa berada di sekolah. Ini termasuklah memantau tingkah laku pelajar, terutamanya pelajar yang menunjukkan tanda-tanda kemurungan, tekanan emosi atau tingkah laku agresif. Guru juga bertanggungjawab melaporkan tingkah laku berisiko kepada pentadbir atau guru kaunseling sebelum sesuatu perkara menjadi lebih serius. Selain itu, guru perlu menguatkuasakan peraturan disiplin yang melibatkan keselamatan, seperti memastikan pelajar tidak membawa objek berbahaya atau berada di tempat larangan tanpa pengawasan. Guru juga perlu memahami dan mematuhi SOP keselamatan sekolah. Ini termasuk mengetahui laluan evakuasi, prosedur kecemasan dan cara mengurus pelajar ketika berlaku insiden yang tidak dijangka. Sebagai contoh, guru perlu mengawal kawasan berisiko seperti tandas, bilik khas dan koridor serta memastikan pelajar mengguna kawasan ini dengan selamat. Apabila menerima maklumat kecemasan, guru perlu bertindak pantas tanpa menunggu arahan lanjut daripada pihak pentadbir. Semasa krisis, peranan guru menjadi sangat kritikal. Guru mesti bergegas ke lokasi kejadian, menenangkan pelajar lain supaya tidak panik, menjauhkan pelajar daripada kawasan berbahaya dan menghubungi pentadbir, polis dan ambulans dengan segera. Tindakan pantas ini boleh menyelamatkan lebih ramai pelajar daripada tercedera.
Dalam insiden tikaman di bandar utama, kita dapat lihat contoh nyata bagaimana guru melaksanakan tanggungjawab ini. Selepas rakan mangsa melaporkan kejadian, guru disiplin terus bergegas ke tandas dan cuba memecahkan pintu untuk menyelamatkan mangsa. Apabila suspek melarikan diri sambil membawa pisau, guru berusaha menenangkan pelajar tingkatan 1 yang panik dan memastikan tiada pelajar mendekati suspek. Akhirnya, guru bersama abang suspek berjaya menahan pelajar tersebut dan merampas senjata. Ini menunjukkan refleks keberanian dan kepantasan guru dalam menguruskan krisis. Kesimpulannya, tanggungjawab dan accountability guru bukan sekadar mengajar, tetapi memastikan keselamatan pelajar sentiasa menjadi keutamaan. Peranan guru dalam pencegahan awal, pematuhan SOP dan tindakan ketika krisis sangat penting untuk mengelakkan tragedi seperti ini berulang. Seterusnya, di slide ini saya akan menganalisis berkenaan dengan pengurusan krisis semasa insiden. Dalam kes ini, tindakan pantas guru dan abang suspek berjaya mengelakkan lebih banyak kehilangan nyawa berlaku. Proses pengurusan krisis yang betul ialah guru disiplin bertindak segera ke lokasi kejadian ataupun lokasi insiden itu berlaku. Yang kedua adalah menahan suspek. Abang suspek berjaya menahan suspek dan merampas pisau daripada tangan suspek tersebut. Yang ketiga adalah melaporkan kepada pihak polis. Guru perlulah mengambil tindakan segera dengan menelefon pihak polis berkenaan dengan insiden tersebut. Yang keempat adalah menenangkan pelajar lain dan memastikan keselamatan pelajar lain selamat serta mereka tidak panik. Yang kelima adalah memberi sokongan trauma selepas kejadian kepada guru dan pelajar. Hujah saya ialah pengurusan krisis di sekolah mesti dilatih dan disimulasi lebih awal, bukan selepas tragedi itu berlaku. Menurut Institut Keselamatan Sekolah Malaysia IKSM 2022, hanya 45% sekolah di Lembah Kelang yang mempunyai prosedur kecemasan yang diuji secara berkala. Oleh itu, latihan simulasi dan kursus kecemasan perlu dijadikan keutamaan, bukan sebagai formaliti tahunan sahaja. Dengan demikian, insiden-insiden seperti ini dapat dielakkan dan tidak akan berlaku lagi. Itu sahaja pembentangan daripada saya pada slide ini. Okey, terima kasih kepada rakan saya yang telah membentang. Okey, sekarang saya akan membincangkan berkenaan dengan tahap kesediaan keselamatan sekolah dalam kes yang kami pilih ini. Okey, yang pertama berkenaan dengan ketersediaan kit kecemasan. Berdasarkan laporan akhbar, tidak ada sebutan langsung berkenaan dengan kit pertolongan cemas atau bantuan perubatan segera yang diberikan kepada mangsa. Mangsa dilaporkan maut di lokasi kejadian. Ini menimbulkan persoalan. Adakah sekolah mempunyai peralatan kecemasan seperti first aid kit, AED atau pemeluk kecemasan untuk mengawal pendarahan? Kejadian maklumat ini amat membimbangkan. Okey, yang kedua iaitu berkenaan dengan latihan kecemasan. Okey, seperti yang kita tahu, dari laporan kita dapat lihat guru disiplin cuba menendang pintu tandas beberapa kali sebelum berjaya. Selepas itu, suspek melarikan diri dan berlari masuk dalam kelas tingkatan 1 sambil memegang pisau berdarah. Pelajar menjerit dan berlari keluar dalam keadaan panik. Ini menunjukkan yang mana sistem tidak ada protokol lockdown atau evakuasi yang jelas. Sepatutnya jika ada latihan, guru boleh lockdown kelas mereka dengan segera. Okey, yang ketiga iaitu faktor tahap pengetahuan guru, di mana
guru disiplin ni bertindak dengan berani tetapi nampaknya secara reaktif, bukan mengikut prosedur standard yang telah ditetapkan. Guru-guru lain pula kemudiannya cuba menenangkan suspek selepas dia ditahan oleh abangnya. Ini menunjukkan mereka tidak pasti langkah-langkah yang perlu diambil dalam situasi pelajar yang bersenjata. Okey, kesimpulannya, kesediaan keselamatan sekolah adalah sangat lemah. Sekolah perlu segera melaksanakan latihan kecemasan yang komprehensif. Seterusnya, saya akan menerangkan carta ahli pengurusan krisis di sekolah. Carta ahli ini menunjukkan langkah yang perlu diambil oleh guru dan pihak pentadbir apabila berlaku kecemasan atau insiden yang mengancam keselamatan pelajar. Yang pertama ialah laporan atau pengesanan krisis. Pengurusan krisis bermula apabila seorang pelajar atau guru membuat laporan tentang gangguan, kecederaan, pergaduhan atau ancaman berbahaya. Pada tahap ini, guru perlu mengesahkan maklumat dengan cepat. Yang kedua ialah tindakan kecemasan oleh guru. Guru yang menerima laporan mesti bertindak segera. Mereka menilai tahap kecemasan, memastikan sama ada situasi memerlukan bantuan segera dan melindungi pelajar yang terlibat. Seterusnya, yang ketiga, mengaktifkan prosedur kecemasan. Jika keadaan serius, guru harus memaklumkan kepada pentadbir sekolah serta menghubungi polis, ambulans atau bomba. Pada masa yang sama, pentadbir boleh membuat pengumuman kecemasan jika perlu. Yang keempat, pengurusan pelajar. Ini merupakan fasa penting kerana melibatkan keselamatan ramai pelajar. Guru perlu memastikan pelajar dijauhkan daripada kawasan berbahaya, melakukan evakuasi mengikut laluan selamat dan mengurangkan panik. Yang kelima, menstabilkan situasi pentadbir. Guru disiplin atau guru-guru yang terlatih akan mengawal kawasan kejadian. Dalam situasi tertentu seperti kes tikaman, guru yang selamat boleh membantu menahan suspek dan memberi pertolongan cemas kepada mangsa. Yang keenam, pemantauan dan keselamatan. Sekolah perlu menyemak kehadiran pelajar bagi memastikan tiada pelajar yang hilang atau cedera tanpa disedari. Maklumat penting perlu dikemaskini kepada pihak berkuasa secara berterusan. Dan yang terakhir ialah pemulihan dan laporan. Laporan lengkap perlu dibuat. Sekolah juga perlu menjalankan sesi kaunseling kepada murid yang terkesan serta menyemak semula SOP keselamatan untuk mengelakkan kejadian berulang. Kesimpulannya, carta ahli ini memastikan sekolah mempunyai prosedur teratur semasa kecemasan dan ia membantu guru bertindak secara sistematik bagi melindungi keselamatan pelajar dan meminimumkan risiko. Okey, sekarang kita akan masuk pula kepada isu dan masalah kompleks ataupun kabur. Okey, isu pertama iaitu motif tidak jelas sepenuhnya. Ya, suspek marah kerana ditolak cintanya, tetapi adakah itu satu-satunya sebab? Perlu kita ingat, suspek baru 14 tahun, mangsa 16 tahun. Adakah ada sejarah buli, gangguan atau tekanan lain yang tidak dilaporkan dalam siasatan forensik? Kita tidak boleh menerima penjelasan mudah sahaja. Isu kedua iaitu tingkah laku agresif yang tidak dijangka. Berdasarkan reaksi guru dan pelajar, nampaknya suspek tidak pernah menunjukkan keganasan seperti ini. Dia seorang anak baik yang tiba-tiba melakukan pembunuhan. Ini menunjukkan sistem pengesanan awal kita gagal. Adakah guru-guru dilatih untuk mengenali tanda-tanda seperti isolasi sosial, perubahan mood atau obsesi yang tidak sihat? Isu ketiga iaitu kekeliruan maklumat awal, di mana kenapa mangsa tidak melaporkan jika dia berasa terancam? Adakah dia cuba melaporkan tetapi tidak diambil serius? Adakah rakan-rakan mangsa tahu tentang situasi ini tapi tidak menganggapnya sebagai drama remaja biasa? Ini menunjukkan kemungkinan sistem aduan sekolah tidak berkesan atau tidak wujud langsung.
Isu keempat iaitu sensitif kes remaja, di mana kedua-duanya kanak-kanak bawah umur. Pelajar lain yang menyaksikan atau alami trauma, bayangkan melihat rakan anda dibunuh, melihat darah, melihat suspek berlari dengan pisau berdarah. Mereka perlukan sokongan psikologi segera. Isu terakhir iaitu tekanan media. Kes ini mendapat liputan meluas. Ada risiko identiti terdedah. Walaupun mereka kanak-kanak, ibu bapa lain pula panik dan hilang kepercayaan kepada sekolah. Jelas sekali, kes ini sangat kompleks dan memerlukan pendekatan holistik. Seterusnya, dalam slide ini saya ingin mencadangkan beberapa program keselamatan yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah. Yang pertama adalah program kaunseling emosi, iaitu bengkel kawalan emosi dan cinta remaja. Yang kedua adalah program keselamatan. Guru perlu memasang CCTV. Yang ketiga adalah ceramah kesedaran, iaitu ceramah yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah untuk memanggil PDRM, kaunselor dan lain-lain. Selain itu adalah latihan kecemasan dan sistem aduan rahsia. Saya berhujah bahawa program seperti ini bukan sahaja mencegah jenayah, tetapi ia juga dapat membentuk budaya sekolah yang empati dan prihatin. Menurut PDRM 2023, 60% kes buli dan pergaduhan di sekolah dapat dikurangkan melalui program intervensi bersama agensi luar seperti polis dan komuniti. Ini membuktikan bahawa kolaborasi antara sekolah dan pihak berkuasa tempatan adalah kunci utama dalam memastikan keselamatan pelajar. Oleh itu, pihak sekolah perlulah mengadakan lebih banyak program-program yang mempunyai kolaborasi dengan pihak luar. Sebagai contoh, program ceramah keselamatan memanggil pihak polis untuk memberikan ceramah tersebut. Dengan demikian, insiden-insiden seperti ini dapat dikurangkan. Dan bukan saya bercakap kosong, tetapi terdapat kajian, iaitu daripada PDRM sendiri, di mana 60% kes buli dan pergaduhan di sekolah dapat dikurangkan melalui program-program ini. Itu sahaja daripada saya. Saya lanjutkan ke bentang seterusnya. Untuk bahagian terakhir, saya akan berkongsi beberapa cadangan penambahbaikan bagi meningkatkan keselamatan di sekolah. Cadangan ini berdasarkan keperluan sebenar selepas insiden tragis yang berlaku serta garis panduan keselamatan dalam pendidikan. Pertama, sekolah perlu memperkukuhkan infrastruktur keselamatan. Antaranya ialah pemasangan CCTV di kawasan berisiko seperti tandas, koridor dan tangga yang kurang dipantau. Kawalan pintu masuk juga perlu diperketatkan, termasuk sistem rekod pelawat dan rondaan staf keselamatan. Selain itu, sekolah boleh menyediakan panic button atau titik kecemasan yang memudahkan pelajar membuat laporan segera jika berlaku ancaman. Kedua, guru dan pentadbir memerlukan latihan pengurusan krisis secara berkala. Ini termasuk kemahiran menangani pelajar agresif, latihan evakuasi, bantuan kecemasan dan SOP keselamatan standard. Rondaan guru bertugas perlu lebih tersusun, terutamanya di kawasan tandas dan koridor yang sering menjadi lokasi insiden. Guru juga perlu dilatih untuk mengenal pasti red flag tingkah laku pelajar seperti kemurungan, tekanan melampau atau obsesi supaya tindakan awal dapat dilakukan. Ketiga, sekolah perlu memberi perhatian lebih terhadap kesihatan mental pelajar. Ini termasuk saringan berkala, program intervensi untuk pelajar berisiko
dan pendidikan emosi yang membantu murid mengurus tekanan. Kaunselor sekolah juga perlu bertindak cepat apabila mendapat laporan perubahan tingkah laku pelajar. Seterusnya, fasiliti sekolah harus disemak semula untuk memastikan ia selamat. Contohnya, pintu tandas perlu direka supaya boleh dibuka dari luar ketika kecemasan. Laluan kecemasan perlu dipamerkan dengan jelas dan pemeriksaan keselamatan fizikal perlu dilakukan sekurang-kurangnya sekali sebulan. Dan seterusnya, akhir sekali, keselamatan pelajar bukan hanya tanggungjawab sekolah, tetapi ia juga melibatkan ibu bapa dan juga komuniti. Ibu bapa perlu diberi pendedahan tentang tanda-tanda perubahan emosi anak. PIBG pula boleh dilibatkan dalam audit keselamatan sekolah, manakala kerjasama dengan polis komuniti dapat membantu memantau keselamatan di kawasan sekitar sekolah. Secara keseluruhannya, penambahbaikan yang dicadangkan melibatkan aspek fizikal, psikososial, latihan guru, fasiliti dan kerjasama komuniti. Dengan pelaksanaan yang menyeluruh, sekolah dapat menjadi persekitaran yang lebih selamat dan mampu mencegah tragedi seperti ini berulang. Seterusnya, pada slide ini saya ingin membentangkan berkenaan dengan implikasi dan pengajaran yang penting. Pertama, pihak sekolah mesti lebih proaktif dalam pengawasan pelajar, bukan menunggu laporan itu berlaku. Yang kedua adalah kesedaran emosi dan nilai kemanusiaan perlu diterapkan melalui pendidikan moral, sivik dan aktiviti kokurikulum. Yang ketiga ialah ibu bapa harus menjadi rakan strategik dalam mendidik remaja, bukan sekadar pemerhati. Kesimpulan saya, keselamatan sekolah tidak hanya bergantung pada pagar dan CCTV sahaja, tetapi juga kestabilan emosi pelajar dan kepekaan warga sekolah terhadap tanda-tanda bahaya. Sebagaimana ditegaskan oleh Profesor Madya Dr. Nur Aziah Alias UPM 2023, kesejahteraan sekolah ialah keseimbangan antara keselamatan fizikal dan kesihatan mental pelajar. Hari ini kita dapat mengetahui bahawa banyak sekolah hanya menekankan berkenaan dengan keselamatan fizikal dan tidak menekankan berkenaan dengan kesihatan mental pelajar. Oleh itu, sekolah-sekolah perlulah menekankan berkenaan dengan kesihatan mental pelajar supaya kita dapat mengetahui bahawa pelajar tersebut mempunyai masalah dari segi mental atau tidak. Apabila kita dapat mengetahui, kita dapat membantras dan mengambil langkah awal untuk pelajar tersebut hilangkan masalah mental dalam diri mereka. Itu sahaja pembentangan daripada saya pada hari ini. Saya lanjutkan ke pembentang seterusnya. Okey, akhir sekali kita akan masuk pula kepada rumusan kajian kes. Saya akan memberikan rumusan dan pengajaran daripada kes ini. Okey, kesimpulannya, kes ini adalah kegagalan sistem yang menyeluruh. 3 lapisan keselamatan sekolah semuanya gagal. Lapisan pertama iaitu pencegahan, gagal kerana tiada kawalan objek tajam peluang masuk. Okey, lapisan kedua, pengesanan gagal kerana tiada sistem mengenal pasti pelajar berisiko atau aduan awal. Okey, lapisan ketiga iaitu tindak balas. Ini juga gagal kerana tiada prosedur kecemasan yang jelas dan dilatih. Okey, sekarang saya akan memberikan pengajaran untuk guru dan sekolah. Saya akan berikan 4 perkara praktikal yang perlu diambil serius. Okey, yang pertama, guru mesti dilatih mengenal pasti standard amaran awal. Contohnya, perubahan tingkah laku mendadak.
isolasi sosial, obsesi tidak sihat atau ancaman walaupun nampak seperti bergurau, jangan tunggu sampai tragedi ini terjadi. Yang kedua, setiap sekolah mesti ada sistem pelaporan yang selamat dan rahsia. Pelajar mesti boleh melaporkan kebimbangan tanpa takut dicop sebagai pengadu atau menghadapi balas dendam. Mungkin melalui kotak aduan, orang online anonymous atau teacher counselor yang boleh dipercayai. Okey, yang ketiga iaitu kita boleh adakan latihan kecemasan. Mesti dilakukan secara berkala dan realistik. Bukan sekadar fire drill tetapi termasuk active shooter drill, lockdown procedure dan first aid trauma. Semua guru dan pelajar mesti tahu apa yang perlu dibuat. Okey, yang keempat iaitu sekolah mesti bekerjasama dengan kaunselor profesional dan pihak berkuasa. Kes-kes yang kompleks tidak boleh ditangani oleh guru sahaja. Okey, saya rasa itu sahaja daripada pembinaan kami. Sekian, terima kasih.